Hello semua, saya Phoenix, seorang konsumer yang telah bertukar menjadi prosumer. Selamat datang ke channel Phoenix di mana Phoenix akan berkongsi bagaimana kita boleh menjadi pengguna bijak melalui perbelanjaan harian kita. Jadi, produk utama yang Phoenix akan kongsikan hari ini ialah dish detergent Atomy. Rasanya semua dah tahu kan, dish detergent Atomy ni deterjen kelas pertama di mana ia sangat selamat digunakan untuk mencuci sayur, buah-buahan, pinggan mangkuk dan banyak lagi. Ia diperbuat daripada bahan semula jadi seperti limau kasturi yang mempunyai kandungan vitamin C sebanyak 30 kali ganda berbanding dengan limau. Selain itu, ia juga hypoallergenic dan juga tiada bau tiruan. Prosumer tip nombor 1. Campurkan dish detergent dengan air dalam botol penyembur. Oleh kerana dish detergent ni sangat pekat, jadi memang wajib untuk kita campurkan dish detergent dengan air sebelum kita menggunakannya. Biasanya Phoenix akan menggunakan botol penyembur dan Phoenix akan campurkan mereka pada kadar 1:5 ataupun 1:6. Maksudnya, 1 bahagian dish detergent dengan 5 bahagian air ataupun 1 bahagian dish detergent dengan 6 bahagian air. Bila kita dah siap campurkan dia macam ni, jadi tak leceh lah. Prosumer tip nombor 2, cuci dulu sebelum potong. Kenapa sayur-sayuran dan buah-buahan harus dicuci dulu sebelum dipotong? Kerana mereka akan cepat rosak lepas dipotong. Bila kita potong sayur-sayuran atau buah-buahan, permukaan di dalamnya terdedah. Bila terdedah, vitamin di dalamnya akan mula terurai. Kalau kita cuci sayur-sayuran dan buah-buahan waktu tu, kita akan musnahkan semua vitamin dan mineral yang badan kita perlukan. Kalau kita ada makan pun macam tak makan sebab kita tak dapat khasiat daripadanya. Ini cara bagaimana kita gunakan dish detergent untuk mencuci sayur. Di sini saya gunakan 2 brokoli yang lebih kurang sama saiz. Seperti yang kita lihat, brokoli kalis air. Ada satu lapisan lilin di atasnya yang melindungi ia daripada bakteria, mikrob, kulat dan macam-macam lagi. Tengok mereka kalis air macam payung kan? Ramai orang yang ada tabiat di mana mereka akan memotong sayur kecil-kecil lepas tu rendam dalam air. Ya, itu memang sangat mudah. Tapi seperti yang saya kata tadi, sayuran akan kehilangan zat. Sebagai langkah penyelesaian, semburkan campuran dish detergent tadi ke atas salah satu brokoli, satu lagi dibiarkan dalam keadaan asal. Dan mula boleh cuci brokoli dengan memusing macam ni. Pastikan bahagian akar brokoli tak terendam dalam air. Cuci selama 1 minit untuk hilangkan kotoran dan racun serangga. Wah, perbezaan warna yang amat ketara. Ini yang dicuci dengan menggunakan dish detergent, manakala satu lagi dicuci dengan air paip. Selain daripada perbezaan warna, kita boleh lalukan air pada brokoli. Yang dicuci oleh dish detergent lebih bersih dan air mudah diserap olehnya. Manakala yang satu lagi masih kalis air. Memang anda boleh gunakan garam, cuka atau serbuk penaik untuk cuci sayur anda. Tapi saya berpendapat bahawa dish detergent memudahkan kerja saya. Cuma perlu campur dengan air dan sembuh saja. Phoenix berharap semua mendapat manfaat daripada perkongsian Phoenix kali ini. Seperti biasa, sila like, share kepada orang yang memerlukan dan ingat untuk subscribe channel Phoenix di YouTube ni untuk lebih banyak video prosumer dan pengguna bijak. Sekian saja kali ini. Saya Phoenix, seorang prosumer. Jumpa lagi.